RM400 seorang. Okey lah. Ni hari kita nak cari barang. Kereta, tengok kereta. Woi, barang-barang apa? Rahsia. Ini small gift ataupun appreciation gift untuk tim-tim aku. Sebab apa? Malam ni aku akan celebrate anniversary company bersama dengan staff-staff aku. Sebabkan dia orang jugalah aku jadi sampai tahap macam ni. Nak cari apa pun masih tak tahu. Last minute punya kerja. Dinnernya malam ni. Sekarang baru nak cari. Ya, kita cari dulu lah. Tengok ni. Memandangkan sekarang tengah musim World Cup ni lah. Ini khas untuk editor aku lah. So nanti kalau video kau lambat siap sebab dia tengah pasang. Kalau yang lambat reply? Sebab reply tengok hadiah apa. Ni khas untuk kau Abad. Aku beli benda-benda macam ni sebab ni bermusim. So nanti World Cup dah tak ada, kau dah tak nampak dah Lego World Cup ni. So benda ni bermakna lah untuk kau. Nanti kau pasang, kau letak kat meja kau tu, kau biar. Benda ni akan jadi mahal ni. So ni untuk editor aku. Nanti kita cari untuk sales team kita. Pack ni untuk kau ni, Pak. Ni hadiah pertama untuk Apek. Video-video yang kau tengok tu daripada Apek lah. Yang video 1.2 million tu. Video kau apa? Kau balut tu. World Cup ni, Pak. Appreciate tau. World Cup bukan datang selalu. Kenapa aku tak beli kereta-kereta tu? Tapi dia punya red Lego. Kereta-kereta tu kau boleh dapat anytime. World Cup ni season. Untuk sales team, aku rasa aku nak cari kereta, kedai kereta. Seorang sebiji kereta? Boleh. So pada muka Apek dapat Lego. Aku Aslan prototype. So kau sekarang lagi. Oi, baju ni semak juga ni. Kau rasa aku beli baju ni je lah untuk sales team. Ni style. Bawa pergi kerja boleh. Nak pergi bersukan pun okey. Lawa-lawa. Jalan RM400 seorang. Okey lah. Jalan. Oh, ini pun ada. Semak juga ni. Okey, lulus. Beli dalam 7 helai, 6 helai. So aku dah settle lah hadiah aku untuk staff-staff. Masalah pula saiz. Tak apalah, ambil je lah. Nanti tukarlah saiz kalau tak ngam. So ni barang-barang diorang. Aku betul-betul jam dah tadi, tak tahu nak cari apa. So aku decide baju je lah kot. Baju-baju tu pun lawa juga. Lepas tu ni ada satu Lego. So yeah, happy anniversary to my company, Carl McLaroy. Kita pas barang kat diorang, jadi kita tengok apa reaction diorang. Okay, Assalamualaikum, ciao.